Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama ada 15 sesaan menanti orang yang suka meninggalkan solat. Allahu akbar. Ada 6 sesaan dekat dunia masa dihidup dia akan dapat. 3 sesaan ketika dia nak mati, 3 sesaan lagi ketika berada di alam kubur, dan 3 sesaan lagi ketika berada di akhirat kelak. Allah, sangat dahsyat ibu ayah sekalian. Masa kat dunia lagi, masa di hidup ni, apa yang dia akan dapat? Segala amal soleh, amal kebaikan yang dia lakukan tak ada nilai di sisi Allah, tak ada pahala. Dia buat bangun malam, qiyamul lail, buat amal soleh, sedekah, infak apa semua, tak ada pahala di sisi Allah, tak ada pahala. Sebab dia banyak tinggal solat. Kemudian ramai orang akan benci dia, tak suka dia, tengok muka dia menyampah, muka dia tak ada nur, gelap, tak ada cahaya. Kemudian ibu ayah, orang macam ni juga ketika dia berdoa, Allah tak kabulkan doanya. Segala hajatnya, doanya Allah tak kabulkan. Bahkan kata ulama, orang ini dia merasakan waktu tu sangat singkat kerana tiada keberkatan dalam waktu ni. Ketika dia nak mati pula, kata ulama, dia akan mati dalam keadaan bersangatan lapar, terlalu lapar dan terlalu haus. Sehingga kan kata ulama, kalau dibawa air sebanyak lautan sekalipun bagi dia minum, tak hilang dahaga tu. Betapa peritnya azab masa nak mati ketika itu. Dan kata ulama juga, orang ini dia mati dalam keadaan dia tak dapat mengucap 2 kalimah syahadah Allahu Akbar. Ketika berada di alam kubur, ketika dah masuk kubur ni, dalam alam kubur ni, kata ulama, dia akan ditemani satu ekor ular, namanya Asy-Syuja' al-Aqra'. Kata ulama, ular ini matanya berapi, warna merah. Dia ada kuku daripada besi dan panjangnya seharian berjalan, tak mampu kita nak fikirkan di akal kita. Betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya ular Asy-Syuja' al-Aqra'. Ular ini, kata ulama, dia akan berkata-kata dalam bahasa yang mudah difahami. Dia akan seksa, hentam, pukul orang yang suka tinggalkan solat dalam kubur tu sampai kiamat, na'udzubillah min zalik. Ketika berada di akhirat kelak, orang yang suka tinggalkan solat ni antaranya apa dia? Ketika di akhirat kelak, azabnya Allah sediakan satu neraka khas untuk dia, namanya neraka Saqar. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muddathir ayat 42-43, tak silap ustaz. Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Mereka bertanya kepada orang-orang yang bersalah, ahli neraka lah maksudnya. Mereka bertanya kepada ahli neraka Saqar, kenapa kau duduk dalam neraka Saqar? Kemudian orang-orang yang bersalah itu, ahli neraka Saqar jawab apa? Kami tinggalkan solat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibu ayah semua, mudah-mudahan ini menjadi pengajaran untuk kita supaya lebih menjaga solat lepas ni, insya-Allah. Jom kita sama-sama jaga solat kita.